bila masa aku nak tengok orang pakai macam tu, rupanya dia ada hari-hari certain dia lah yang pakai cawat and everything tu. Sebenarnya Dos, in a way aku tak pernah tengok depan mata tau. Aku pernah tengok sebab dia ada tu pun aku rasa aku macam kena tipu kat lah. Dia hari kebudayaan. Okay, faham. So orang akan pakai represent dia punya culture. Faham. So orang Iban akan pakai tu. Yeah. Aku sempat belajar main sapi apa kan. So time tu je lah. Faham. Tapi lagi satu orang Iban aku shock lah. Ada member aku ni orang Iban. Dia punya tattoo bunga terung. Semua. Ya doh. Diorang betul-betul macam kan contoh Iban kan. Diorang betul-betul proud tau. Diorang proud dengan diorang punya betul. Iban tu, betul tak? Diorang ada tattoo, lepas tu nama diorang memang nama Iban punya. Betul. Kan? Kau memang tahu dia Iban walaupun dia ada nama Kristian tu, tapi dia ada nama Iban. Dia memang betul-betul proud tau dengan dia punya bangsa. Yang tu benda baru aku belajar kat sana. Aku lepas tu dulu kan ni kita extend sikit Dulu aku agak skeptical dengan orang ada tattoo.